Ini first time ni aku datang Melaka ni dalam bulan ni. Macam-macam ke yang berlaku. Hello, one person only. Let's go. Weh, nice juga tempat dia. Wow. Alright, thank you. Kalau sini okey tak? Bukan smoking. Sini okey. Ada? Alright. Nasi lemak ayam masak merah satu. Laksa ni mana paling sedap sekali? Nyanyi laksa pun sedap. Bolehlah satu yang ni. Pulut hitam. Bolehlah satu. Cucu udang satu lah boleh. Woi, macam-macam ke air. Bolehlah ambil coconut shake satu dengan 3 layer tea satu. Alright, itu saja. Terima kasih. Nasi lemak ayam masak merah. Ayam masak merah, sambal, kacang ikan bilis, telur rebus. Sambal tak berapa pedas tapi manis lebih. Berapa harga dia? Aku main order tadi. RM23.80 ni okey lah. Nyonya laksa datang sekali dengan dia punya sambal. Oh, sedap gila. Cucuk udek. Bubur pulut hitam. Dia atas ni. Ini bubur pulut hitam. Ini mayonis santan. Okey. Terima kasih. Kat atas ni ada santan. Manalah aku tahu. Aku ingatkan mayonis. Bismillah. Wow. Oh ya, semua makanan dekat sini orang boleh dapat makan 15% diskaun. Kalau pakai aku punya promo code ni lah. Dekat atas ni ada tingkap banyak-banyak kat sini untuk tengok orang bawah. Wow. Oh, ini betul-betul function punya. Kat sini pun ada tempat makan juga. Ada aircon. Puyo. Sini pun boleh makan. Ada stage tu. Tadi staff dia cakap kat sini ada performance kalau weekend. Sambil minum-minum, makan-makan, tengok orang perform kat atas tu. Oh, best. Whole coconut shake. Wow. Air 3 layer, 1, 2, 3. Di Tiffin ni ada dekat Jongko Walk, dekat Jalan Hang Jebat. Dia buka daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Lepas tu kalau nak murah lagi, pakai aku punya discount code ni. Waranti 1 bulan. Waranti 1 bulan. Duration dalam 1 bulan ni.